Kesenangan baru rakyat senang. Tak, saya juga tak setuju. Sebab periuk nasi masing-masing, kehidupan masing-masing, cara hidup masing-masing, perjalanan hidup masing-masing, objektif yang nak dicapai oleh masyarakat juga individu masing-masing. Cuma macam mana boleh kalau kita fokuskan kepada masyarakat yang berada dalam kemiskinan yang bukan kerana mereka pilih. Kemiskinan ini boleh diringankan, dikurangkan. Itu semua sedia maklum. Gaji kalau naik sekalipun tak mampu nak tampung dengan sekolah anak yang bayarannya tinggi sekarang ni, untuk rumah pengasuhnya, barangan asas yang harga meningkat-ningkat. Kehidupan manusia ni senang je saya beritahu. Bila sebuah keluarga tu, apa yang harus ditanggung adalah komitmen. Yang pertama, kalau dia sewa rumah, dia kena bayar sewa rumah. Kalau dia beli rumah, dia kena bayar installment bank lah. Yang kedua adalah kenderaan, sama ada dia pakai kereta atau motor, ni tetap kenderaan. Jadi apa lagi? Bayaran elektrik, bayaran bil air. Kalau tak ada unify, macam mana nak gunakan internet sekarang ni? Kita tahu dunia dah semakin maju. Lepas tu yang selebihnya adalah barangan asas, keperluan. Ini adalah keperluan, bukannya satu kemewahan. Rumah, kereta, motor, bil air, bil api, Unify, Astro, dan juga belanja sekolah anak harian, dan juga duit minyak. Itu adalah komitmen yang tak boleh kita lari. Siapa-siapa kalau cakap dengan saya memang tak boleh lari. Apakah sebenarnya kepimpinan parti yang dalam negara kita nak kena buat? Kena fokus kepada perkara yang menjadi asas dulu.